Guys, isu penjualan tanah milik Persatuan Zoologi Malaysia di Ampang Jaya ini bukan perkara kecil. Ini membabitkan dua bidang tanah seluas 21.43 hektar yang asalnya kawasan hijau kini didakwa telah ditukar kepada zon komersial dan dijual dengan nilai sekitar 25 juta ringgit. Persoalannya, siapa yang meluluskan, siapa yang mendapat manfaat dan kenapa? Semuanya dilakukan dalam senyap. Gabungan NGO alam sekitar ini mendakwa tiada sebarang maklumat awam, tiada sesi libat urus dan tiada ketulusan seperti yang sepatutnya termaktub dalam Undang-Undang Perancangan Bandar. Kalau benar begitu, ini bukan sekadar kecuaian pentadbiran. Ini tanda wujudnya masalah besar dalam integriti urus tadbir kerajaan negeri. Zoo negara bukan sekadar tempat hiburan, ia adalah simbol pemeliharaan alam dan pendidikan masyarakat tentang kepelbagaian hidupan. Apabila tanah hijau di sekitar zoo dijual atas tujuan komersial, mesej yang kerajaan negeri hantar kepada rakyat sangat-sangat jelas. Keuntungan lebih utama daripada kelestarian alam. Menteri Besar Selangor tidak boleh berdiam diri. Rakyat berhak tahu bagaimana proses ini diluluskan. Siapa pembeli sebenar dan apakah penjualan ini mengikut garis panduan undang-undang. Kalau semuanya dilakukan secara betul, dedahkan dokumen rasmi dan buktikan ketulusan itu. Tetapi jika ada unsur penyelewengan, maka tanggungjawab moral dan politik tetap di bahu Menteri Besar Selangor. Selangor negeri maju, tetapi kemajuan tanpa kejujuran hanya tinggal bangunan tanpa jiwa. Jangan gadaikan harta hijau rakyat atas nama pembangunan yang menguntungkan segelintir pihak sahaja. Inilah masanya untuk kerajaan negeri membuktikan bahawa prinsip ketulusan dan kebertanggungjawabaan bukan sekadar slogan. Rakyat sedang memerhati anda.